Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ketika Nabi SAW sedang merasai sakit sakratul maut, qalat Fatimah yang ada di tepi bapa dia ni, dia kata, wa karba abata. Fatimah kata, alangkah sakitnya engkau wahai ayah. Sakit Nabi ni orang hak ada tepi boleh rasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau sekiranya ada orang main habaq dekat aku, ada orang mati tak sakit, aku cemburu. Aisyah kata, pasal apa? Pasal aku menyaksikan sakitnya Nabi ketika nak mati. Kalau satu orang main habaq dekat Aisyah, kata, amboi aku tengok dia ni mati senang, nampak? Aisyah kata, kalau aku dengar benda tu, aku cemburu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW mati di atas dada dia, di atas dada Aisyah. Aisyah kata, aku melihat sakit Nabi ketika nak mati. Mata kasar kita nampak sesetengah orang mati mudah. Sakitnya dia, Allah dengan dia yang mengetahui. Pokok pangkalnya, mati itu sakit. Lagu mana tak ada satu manusia yang pandai berkata-kata atas dunia ni boleh cerita sakit mati ni dengan yang sebenarnya. Tak ada. Pandai macam mana pun, dia tak akan boleh menggambarkan sakit mati yang sebenar. Cuma Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Kalau ada orang main habaq dekat aku, kata ada orang mati muda, aku cemburu. Pasal Nabi SAW nak mati pun sakit. Hadis yang kita baca malam ni, Fatimah, dia ada dekat dengan Nabi SAW waktu Nabi menderitai sakit nak mati. Sampai dia terbit di mulut dia, dia kata, wa karba abata. Dia kata, alangkah sakitnya engkau wahai ayah. Faqala Rasulullah SAW, la karba ala abiki ba'dal yawm. Nabi kata dekat Fatimah, dia kata, Fatimah, bapa tak akan sakit lagi lepas ni. Cakap Nabi tu nak habaq kata dekat, aku sakit ni, Nabi kata aku sakit ni, ini aja aku sakit, lepas ni tak sakit dah, maknanya nak mati dah. Inilah sekali sakit mati yang akan dilalui semua orang, dan aku sedang melaluinya. Nabi kata dekat Fatimah, la karba ala abiki ba'dal yawm. Lepas ni, lepas hari ni, ayah tak akan sakit lagi. Dia kata, innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yawmal qiyamah. Nabi kita, sesungguhnya apa yang ayah tengah lalu lah ni akan dilalui oleh semua orang tanpa kecuali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tunggu masa kita lalui apa yang pernah dilalui oleh Nabi SAW dan oleh semua adik-beradik dan kenalan kita sebelum ini.